Dia nak kena ular kalau ni. Backing dah mau, backing dah. Backing dah. Backing hangat. Okey, aku makan backing makan. Jadi dalam ni dulu kita buat tusuh dulu. Kita bakar dia. Kita guna dulu dia. Ni. Ada backing ya. Saus itu banyak ya. Makannya dia banyak. Makannya dia banyak kali ni. Alhamdulillah. Makannya banyak. Saus ni mana? Saus dia ada. Anak ular tahu ada. Kita makannya dia. Kita bubuh dari tu belakang. Pak selesa kita bubuh. Tengok jebok dalam ni kan. Makannya dia. Saya gitu. Masuk. Apa lagi? Sawa ni Okey. Dia dalam belakang. Kita lepas dalam sakar besar belakang. Sebenarnya dia nak guna air ke apa semua sekali mudah. Tak kena percaya. Kalau tidak yang lebih masa lagi. Kalau kita tak ada ni mudah. Dia nak masak ke, dia nak guna air. Sedih dengan air tu. Lezat. Kita belakang. No. Ini. No, ini. Ini ada lagi. Banyak geng. Sebenarnya dia. Berani 12 ekor. Ini ada lagi ke ini. Dia. Ini. Pindah belakang. Tak kira masuk pun. Ini tak pokok dia. Pokok. Dah. Kalau jadi makin acting lalu. Marilah aku ikut king seko. Nampak tak apa nak. Di mana dah ni. Ni geng, semua hasil daripada tangkap operasi lah. Tapi ni bukan kita tangkap lah. Jadi orang lain. Ini balai yang tangkap. Jadi anak-anak ular yang dia tangkap ni, dia orang simpan dekat kita. Kita nak bagi makan dekat kita. Ini anak ni kita bagi lah. Ini anak ni. So musim ni memang banyak anak kan. Sebab musim sejuk itu bulan 12 hari tu dia bertelur. Jadi banyak lah yang orang kata mengetah dah. Jadi anak. Ini lebih kurang sebulan dah, sebulan lebih ni. Sebulan ke 2 bulan. Ni tak apa nak aktif lah. Jom. Jom. Kita tengok hari ni ular ni tak ada nama lagi lah yang aku buat video sebelum ni dengan dia. Tapi kita nak tengok dia nak lah. Itu si Puida seekor. Tapi kita tengok ini dia nak makan depan-depan kita ni. Kita tengok bila aku buat video ni dia nak makan ke tidak. Sebelum ni pun kita buat dia tak makan. Okay. Sebelum ni kita tinggal. Aku rasa dia tak nak makan. Depan orang ni tak biasa lagi tak. Tapi dia nak. Gigit. Dia nak. Alhamdulillah dia makan juga dekat kita. Sebelum ni dia tak pernah makan lagi dekat kita. Alhamdulillah ni. Berjaya kita buat kuarantin dia ni. Berjaya kita buat kuarantin. Berjaya kita bela dia. Makan banyak-banyak. Sumber makanan kita banyak lagi. Kita makan. Aku bagi makan. Lepas tu kita rehat. Rest boleh 2-3 hari 4 hari. Minggu depan kita ada khusus. Nanti kita boleh pakai guna untuk ular ni. Nak buat sangat confident ke apa kan. Makan kenyang-kenyang. Rest.